Pertanian hari ini berdepan dengan pelbagai cabaran, terutamanya daripada serangga perosak, penyakit dan juga kesan sampingan racun perosak kimia. Tetapi bagaimana jika sekiranya ada penyelesaian yang lebih selamat dan lestari? Sebagai penyelidik di Universiti Putra Malaysia, kami ingin memperkenalkan biorepellent serangga inovatif kami. Mari kita dengarkan dari pencipta inovasi ini. Saya Nakartini Kasih, ahli kimia tumbuhan dan bertugas sebagai penyelidik dan pensyarah di Jabatan Kimia Fakulti Sains Universiti Putra Malaysia. Saya telah menjalankan penyelidikan dalam bidang kimia tumbuhan lebih daripada 10 tahun dan Alhamdulillah sepanjang 10 tahun ini saya telah memfailkan lebih dari 10 IP dan Mr. Molek merupakan IP saya yang terkini yang telah saya failkan pada tahun 2024. Keistimewaan Mr. Molek ni, dia disebabkan dia berasal daripada tumbuhan dan bahan organik, so dia adalah tidak toksik, mesra alam, mudah terurai dan satu istimewa, baunya sangat wangi. Bila kita buat ujian sisa racun kimia, kita dapati bahawa tiada sisa racun kimia. Ini membolehkan Mr. Molek ni dimasukkan ke dalam IPM ataupun Integrated Pest Management. Kesanan Mr. Molek telah diuji secara lapangan terhadap beberapa tanaman seperti cili, sayuran berdaun, tomato dan juga padi. Hasil daripada ujian lapangan, kita dapati bahawa Mr. Molek sangat bagus terhadap serangga seperti kutu putih, afid dan juga ulat pengoret batang padi. Kita telah mendengar penjelasan dari pencipta inovasi ini. Namun, apa pula pendapat petani? Mari kita sama-sama dengarkan. Okay, saya Zulkifli bin Said, kini di kelompok PPK Pokok Senar pada Batas Pulau Pinang. Saya petani ni tak lama. Saya jadi petani ni saya bermula saya tahun 2013-14 macam tu lah. Musim ni kita guna produk baru daripada UPM, iaitu Mr. Molek, dan baja tambahan kita guna BFF, baja powder fertilizer. Sukatan dia kita bubuh pam 20 liter 50 ml. 50. Apa nama ni? Molek pun sama. Kita bubuh 50 ml satu pam. Okey, berikan pusingan tu 2 minggu sekali kita meracun dan membaja. Kita buat sampailah padi umur 80. Tahun ni daripada orang Daman, dia punya perbezaan tu apabila pakai kita buat tambahan Molek dengan cover grow, bermakna nampak pokok padi pun berbeza. Pokok padi dia nampak batang dia besar dan pokok dia disubuk. Dan dia keluar hasil pun cantik lah. Buah pun beranas dah. Kepada petani-petani yang ada ni, kita bolehlah guna MR Molek. Molek dia berfungsi untuk menghalau perosak, makhluk perosak. Tuaian Padi Encik Zul pada 14 Mac 2025 telah merekodkan peningkatan 100%, iaitu daripada 3.2 tan naik ke 6.67 ta bagi keluasan 2.5 ekar sawah. Tahniah kami ucapkan kepada Encik Zul, seorang lagi petani yang turut mendapat kesan positif daripada penggunaan Mr. Molek ialah Encik Bernard dari Sungai Buloh, Selangor. I'm Bernard Yo. So this farm where we have here in Sungai Buloh, so we started 3 years ago during the pandemic. We plant local veggies, lettuces, basil. The basil seeds also, we are selling those basil seeds online, and Thai basil. So pests, of course, initially when we planted, after a few cycles, there were not much pest problem. But 2 things happened. Number 1 is, of course, as we plant longer, the pests start coming in. And number 2, neighboring farms will start spraying. So when neighboring farms start spraying, their pests start coming to our farm. So that was our biggest problem. So if you ask me, primarily we are planting the sweet basil. So most of the pests that we have problems are, for example, mealybugs or worms, caterpillars from moth and whitefly lately. We are planting using greenhouse, but you still can't completely eradicate. They will still have infestation. We try our best
in any way we can to use natural products to handle our pest problem. It's very difficult to find effective biocides. So there is a lacking in proper biocides in the market. So I think we come across Mr. Molek when we were at Maha last year. So I asked, do you want to test your products in my farm? So they say yes, and one thing led to another. We started using, and then I found that it's quite effective lah. From there I started using Mr. Molek. So if you're asking me about Mr. Molek, after using it, of course the effectiveness is subjected to how we use it and when we use it. But we noticed that because it's a natural product, the plants tend to recover faster and the cycle seems to be a bit longer. In Malaysia context, there's not enough awareness on safe food. So biocide is the beginning of everything, whether it's pesticide or whether it's fungicide. Where plants, Malaysia farmers are always facing these two issues, diseases and pests. And if we can start from us, right at the beginning of this food chain, we can introduce all this safe food now. Then it goes a long way further down the road. You see, I would like to, in a way, champion this mindset of having safe food. Any last advice to young people who actually wanted to venture into this industry? Study more. Saya berharap inovasi ini mendapat sokongan berbagai pihak bagi menjayakan agenda kerajaan iaitu ke arah keterjaminan dan keselamatan makanan negara.